Tak selesa. Saya tambah sedikit lagi. Dalam agama Islam, betul ke tak betul ada dosa masuk neraka? Dosa masuk neraka. Betul ke tak betul? Betul. Siapa di sini tak pernah dosa, angkat tangan. Siapa di sini tak pernah dosa, angkat tangan. Tak ada. Artinya semua ada dosa. Siapa di sini pernah dosa, angkat tangan. Oh, yang tak angkat tangan tu semua tak pernah dosa. Ada dosa ke tidak? Ada. So ada dosa masuk neraka. So apa you buat kat sini? Kita semua akan masuk neraka. Dosa masuk neraka. Apa lagi buat kat sini? So bagi ada dosa masuk neraka. Semua orang-orang ada dosa, so semua akan masuk neraka. Islam tu mudah ke susah? Islam tu mudah atau susah? Mudah. Oh, Islam boleh pergi disco, boleh minum arak, boleh pergi dating, boleh berenda-rendaan, berdua-duaan boleh. Banyak barang tak boleh. Boleh makan kerbau pendek, tak boleh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Susah kan Islam. Perempuan panas-panas kena tutup, pakai tudung yang tebal, baju yang tebal, panas-panas jalan. Susah ke tak susah? Susah kan. Agama lain best, senang saja, mudah, relax, cool. Nak dating boleh dating, nak shopping boleh shopping, nak disco boleh disco, nak minum boleh minum. Betul ke tak betul? So Islam tu susah lah. Dalam Islam, Allah tu adil ke tak adil? Nampak? Semua sudah tak semangat lagi. Beberapa soalan saja. Adil ke tak adil? Kalau adil, kenapa Allah ciptakan setengah-setengah orang dilahirkan dalam keluarga Islam, dibesarkan dalam keluarga Islam, mati masuk mana? Kubur dulu. Betul tak masuk kubur dulu? Pada akhirnya masuk mana? Allah ciptakan setengah-setengah orang dilahirkan dalam keluarga Islam, dibesarkan dalam keluarga Islam, mati pada akhirnya masuk mana? Pada akhirnya orang Islam masuk mana? Syurga. Dan Allah juga cipta setengah-setengah orang dilahirkan dalam keluarga bukan Islam, dibesarkan dalam keluarga bukan Islam, mati pada akhirnya masuk mana? Neraka. Nampak tak? Mana ada adil? Allah cipta setengah-setengah orang dilahirkan dalam keluarga bukan Islam, setengah-setengah orang dilahirkan dalam keluarga Islam, mereka besar dan mati, Islam yang masuk syurga, bukan Islam yang masuk neraka. Mana ada adil? Kalau Allah tu betul-betul adil, Allah akan ciptakan semua manusia dilahirkan dalam keluarga Islam. Lepas tu baru uji mereka, tengok siapa yang lebih bertakwa. Itu baru adil. Sedap tak soalan macam ni? Nak lagi? Testing lagi. Dalam Islam, dalam agama Islam, kalau orang Islam yang jahat, akhirnya masuk mana? Kalau orang bukan Islam, orang kafir yang baik, akhirnya masuk mana? Okey, saya bagi contoh. Contohnya seorang Islam, okey, yang jahat, sejak kecil sampai besar buat jahat, curi, lompat, rogol, semua dia buat. Okey. Tetapi kadang-kadang dia mengamalkan agama Islam juga. Time puasa dia pun puasa. Kalau dia mati, pada akhirnya dia masuk mana? Masuk mana? Dua-dua. Sebenarnya masuk dua-dua. Dan orang bukan Islam, orang yang bukan Islam dilahirkan dalam keluarga bukan Islam, mati, walaupun dia baik sejak kecil sampai dia mati, pada akhirnya dia masuk mana? Neraka. Oh, macam ni. Tadi orang Islam yang jahat mati pada akhirnya masuk syurga. Orang yang bukan Islam yang baik mati masuk neraka. Betul? Mana ada adil? Ini macam tak payah jadi orang baik, jadi orang jahat masuk syurga. Hari ini orang Cina di Malaysia sampai hari ini belum dapat jawapan lagi tentang kenapa orang Melayu ataupun orang Islam tak boleh makan kerbau pendek. Sampai hari ini mereka tak dapat jawapan. Tahu tak kenapa?
Sebab kita tak bagi jawapan yang meyakinkan kepada mereka. Mereka tak faham kenapa tak boleh makan. Apa salahnya dengan kerbau pendek itu? Kaki pendek sikit, tak ada dosa. Kenapa tak boleh makan? Kenapa? Kenapa tak boleh makan? Biasanya kita akan jawab apa? Sebab dia ada ulat. Betul ke tak betul? Kotor. Betul ke tak betul? Kalau kita cakap ada ulat, bayangkan kalau dia tanya kita, satu hari nanti kalau pakar saintis telah cipta sejenis ubat, yang ubat ini boleh bunuh semua kuman-kuman atau ulat-ulat dalam badan kerbau pendek itu. Kalau macam tu, adakah sudah halal bagi kamu? Tadi you cakap ulat. Kalau ulat dah selesai, tak mesti haram lagi. Tahu tak kajian yang hari ini di Malaysia, kalau kita tengok di Malaysia, orang Cina hidup lebih lama berbandingkan dengan orang Melayu. Tahu tak kenapa? Sebab orang Cina makan kerbau pendek. Orang Melayu tak makan kerbau pendek. Makan kerbau pendek hidup lama. Tak makan kerbau pendek mati cepat. So ini serba sedikit. Apa rasa? Apa you rasa soalan macam ni? Senang ke nak jawab ataupun susah nak jawab? Nah, inilah soalan-soalan yang biasanya akan ditujukan daripada orang bukan Islam kepada kita orang Islam. Adakah kita sudah bersedia untuk menjawab? Dan soalan-soalan ini banyak menyumbang kepada murtad. Kalau anak-anak kita hari-hari orang bagi satu soalan, satu bulan dia KO. Dia akan rasa, oh yo, Islam ni begitu banyak cacat, begitu banyak kelemahan, tak ada bezanya dengan agama lain. Saya bulan lepas baru buat kaunseling bagi seorang lelaki Melayu yang telah murtad memeluk agama Kristian. Kerana apa? Kerana soalan-soalan macam ni saja dia tak dapat jawapan. Bila dia bawa jawapan ni pergi jumpa ustaz, ustaz cakap mengucap. Ustaz pun marah, mengucap, kamu sebagai seorang Islam tak seharusnya tanya soalan macam ni. Inilah soalan yang orang bukan Islam bagi kepada dia. Dia nak tahu jawapan, tapi dia tak dapat jawapan. Pada akhirnya dia rasa Islam tu lemah, Islam tu begitu banyak cacat, dan mulalah dia naik minat nak memeluk agama lain. Okey, di sini saya nak berhenti di sini. Saya nak bagi beberapa soalan dan nak saya jawab tak soalan-soalan tadi? Mana satu? Semua. Banyak tamak orang Kelantan. Okey, mana satu yang boleh pilih tak? Pilih supaya mudah untuk saya jawab ikut apa yang perlu. Mana? Kerbau pendek. Okey. Nah, bila kita nak jawab kenapa tak boleh makan kingzil, kenapa tak boleh makan kerbau pendek, bila orang tanya kita, jangan cakap, cara nak jawab tu, kita jangan cakap kerana dia najis, kerana dia ada kuman, ada ulat. Jangan jawab begitu. Kalau you jawab begitu, orang bukan Islam boleh patahkan hujah kamu senang saja. Kita tak makan kerbau pendek kerana apa? Kerana ini adalah perintah daripada Allah SWT, iaitu diterangkan dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173 dan surah Al-Maidah surah kelima ayat nombor 3, nombor 5 dan sebagainya. So kita tak makan kerana perintah Allah. Sebagai seorang Islam, kita percaya Allah tu adalah pencipta kita dan dia tahu apa yang baik kepada kita dan apa tak baik kepada kita. Kita tak makan kerana perintah Allah, pencipta kita. Itu sebabnya kita tak makan. So bila kita cakap macam tu, lepas tu kita barulah cakap dengan dia, kalau kita lihat hari ini, kajian sains hari ini, okey, kajian sains hari ini di Amerika contohnya, ada satu kajian yang mereka lakukan, mereka menguji kepada 23 orang. Okey, kepada 23 orang yang makan kingzil itu, dan didapati selepas mereka makan, didapati 22 daripada 23 tu menghadapi penyakit daripada kingzil itu. Ini membuktikan apa? Yang mereka makan tu, kingzil tu dah masak cukup-cukup dah, mereka pun kena penyakit itu. Ini membuktikan sesuatu. Kuman atau ulat dalam kingzil itu dengan apa ni, temperature yang masak pun tinggi pun susah nak bunuh. Ini dan penyakit-penyakit daripada kingzil ini kita boleh dapat tidak kurang daripada 77 jenis penyakit.